Ya, hari ini kita akan melakukan The Smart FUE Teknik untuk seorang daripada kampung saya, Sungai Petani, Taman Keladi. So, saya tak puas hati dengan rambut saya. Jadi, saya fikir, oh, the best is Glojas. Jadi, saya akan mengeluarkan graf. 2000 graf akan dikeluarkan hari ini untuk mengisi kawasan di sini, iaitu the M shape. Ya. Kita dapat melihat di sinilah kawasan yang kita nak M shape, dan sini dengan sini yang ni lebih dalam, sebelah kanan lebih dalam. Sekarang kita nak buat design. Inilah anterior point, ini sebelah kanan. Anterior point sebelah kanan, ini anterior point sebelah kiri. Inilah anterior point dan ini the right lateral point. Bila kita sambungkan dari anterior point dan kita pergi ke sebelah kanan anterior point, kita dapat satu garis. Garis inilah dipanggil the hairline. Dan sebelah sini, bila kita sambungkan ini, dia nampak tajam. Ini tu bagi the sharp look. Inilah panggil the widow's peak. Inilah anterior hairline. Inilah the temple line. Dan kawasan ini ialah the follow. Inilah yang dipanggil irregularity. Dari sini ke belakang ialah 3 cm. Sebelah kiri ni the frontal temporal angle dari hairline ke belakang interlocking technique side ialah 3 cm. Dari kawasan ini kita akan mengisi lebih daripada kawasan kiri sebab sini lebih rambut sudah hilang dan sudah masuk ke dalam. Amat sesuai sekali dengan drawing design ni. Saya amat suka sekali.